Assalamualaikum, selamat datang ke Da'i Fahmi Channel. So hari ni kita nak uji shepherd sling ataupun lastik Nabi Daud, ataupun dipanggil dalam bahasa Inggeris dia David sling. Shepherd sling, David sling, so macam-macam nama lah. Jadi sebelum kita nak menguji lastik Nabi Daud tu, kita nak cari tempat Zat. Kita nak mencari tempat yang sesuai untuk kita uji lastik tu, sebab kita tak boleh pilih tempat yang sembarangan. Kena cari tempat yang luas. Saya rasa tempat ni macam sesuai. Tapi dia ada lagi satu tempat yang cantik dekat belah sana tu, area sawah padi. So kita nak tengok area sini dulu. So kat sini tak sesuai sangat lah, sebab dia agak semak samun, semak yang agak tinggi sikit. So kita riki tempat dulu. Jalan kat sini pun tak berapa rata lah. So, maybe orang sini dia dah lama tak kemas kawasan ni. So lalang pun naik tinggi lah. Takkan kita nak training kat sini. Lagi satu, sumber ammo ataupun batu yang kita nak guna untuk baling pun saya tak nampak lagi. Sebab nampak ni kawasan yang agak berpasir. So tak nampak sumber tu lagi. Mungkin ada kat depan sana sikit lagi. Tengok dulu. Ni dah kawasan sungai, ni kawasan tadahan air. Okey, dah nampak spot tempat yang untuk kita berlatih, sebab sudah nampak batu kat belah sana. Ni kawasan ni dah ada banyak batu, so bolehlah kat sini untuk kita training. Okey, sekarang kita dah sampai ke tempat uji kaji. So kita akan shoot stick ataupun test David sling ni ataupun shepherd sling ni dekat sini, area kawasan tadahan air. So let's see the result. Dalam David sling ataupun shepherd sling ni, dia ada 3 jenis, iaitu yang pendek, yang sederhana dan juga yang panjang. Dia ada boleh buat lagi yang lagi panjang. Lagi panjang shepherd sling ni, dia akan buatkan lontaran kita lebih jauh. Jadi kita nak tahu ada hipotesis ni betul atau tidak. So jom kita try. So yang ada dekat tangan saya sekarang ni ada 3 jenis. Yang pertama yang pendek, dan yang sederhana, dan juga yang panjang. Dan kita ada juga versi yang simple punya. So kalau korang boleh tengok, yang ni yang simple. Dia ada pouch kat sini. Kemudian pakai tali paracord yang biasa lah, yang tidak disimpulkan, tidak diikat, kemas sangat lah. Memang sangat-sangat simple lah. Kita pakai pouch kulit. Ada versi yang paracord yang dah kemaskan, yang dah dikemaskan. Yang ni tak silap saya jenis yang panjang punya. Nampak tak? So dia nampak kemas. And then kita ada jenis yang saya rasa ni pendek. Okay, ni pendek. Ni yang pendek. Nampak tak beza dia? Ni beza dia. Ni yang pendek, ni yang pendek, dan ni yang panjang. Yang ni yang sederhana tak silap saya. Ataupun yang ni paling pendek. Okay, saya rasa yang ni sederhana, sorry. Yang ni yang sederhana. So yang ni yang sederhana, yang ini yang pendek, dan ini yang panjang. So kita akan tengok sejauh mana lontaran batu tu. Saya punya skill untuk melontar pun belum perfect lagi. So kita akan start dengan yang paling pendek dulu. Sorry. Okay, ni paling pendek. Let's go. So saya jumpa batu yang tak berapa nak besar sangat. Kecil je batu dia. Kecil je saiz dia. So kita akan try shoot yang pertama. So dalam teknik balingan pun ada beberapa teknik yang saya dah mahir. Salah satunya teknik helikopter lah. Okay lah, not bad lah. Tak berapa sangat. So kita akan test yang untuk kali kedua. Dengan yang kedua ni cantik sikit lah. agak jauh. So kita dah test yang pendek, kita nak try test yang
kedua iaitu yang sederhana pula. Let's see. So kita shoot dekat sini supaya korang boleh nampak percikan air tu sejauh mana dia pergi. Kena kamera lah. Sebelah sana, so lebih kurang je. Saya alihkan sikit kamera ni alright, supaya lebih jelas sikit nampak. Agak jauh. Ayun tak berapa nak kuat sebab risau kena kamera Bismillahirrahmanirrahim. So yang ni yang paling panjang. So yang pertama tadi footage pula. So yang first shot tadi dengan sling yang pendek sikit, dia agak dekat, jarak dekat sikit lah. Balingan dia agak dekat sikit. So yang panjang ni saya rasa dia akan lagi jauh. Nampak macam lebih kurang sama dengan yang sederhana tadi. Apa kita cuba batu yang lebih besar sikit. Kita pakai batu yang agak besar sikit. So kita tengok video macam ni. Agak jauh juga. Tapi saya rasa saya kena improve lagi saya punya teknik balingan. Ni kira kita test dulu jarak di antara sling yang pendek sehingga sling yang panjang. Tapi saya rasa saya punya balingan saya agak teruk sikit. So kita akan cuba apabila balingan saya dah mula improve, kita akan cuba lagi sekali lah. So stay tune to the next video. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.